Ada orang yang dakwa mengatakan titian sirap yang merintangi atas pintu syurga itu hanyalah simbolik semata-mata. Bukan ada pun, tidak ada nas pun. Adakah benar dakwaan itu? Jawabnya tidak benar. Disebut dalam kitab sahih. Disebut dalam kitab sahih. Sahih Muslim. Ada sebut dalam sahih Bukhari. Ada sebut dalam sahih Ibnu Majah. Ada sebut dalam Sunan Abu Daud. Hadis ini sahih, mengatakan akan diletakkan jambatan di atas api neraka jahanam. Bila sebut lapas jambatan dan orang akan lalu di atasnya. Kalau dalam kitab tafsir cari pada ayat wa ma minkum illa wariduha, tidak ada seorang daripada kamu melainkan pasti akan melaluinya. Buka tafsir Ibnu Katsir, buka tafsir Al-Qurtubi, buka tafsir Al-Munir dan umpamanya, buat datang hadis-hadis sahih tentang sirat. Bila dikata diletakkan jambatan dan kamu akan lalu, ada satu hadis diletakkan penyangkut-penyangkut pada tepi jambatan. Bagi mereka yang tergelincir, dicangkuk kakinya naik semula. Sejelas di sini adalah jambatan. Simbolik ni nampak majas. Dia kalam Arab, tiap-tiap kalimah dia tak lari pada dua makna. Yang pertama makna hakiki, yang kedua makna majaz. Hakiki makna betul, majaz makna simbolik. Macam kata waqtasimu bihablillah. Habli ni tali. Tali ni adakah makna hakiki atau majaz? Kata ulama-ulama ahli sunnah jemaah, makna majaz, bukan hakiki. Bukan Tuhan ada tali macam tali koboi. Tali di sini majaz, sindiran, iaitu agama Allah. Waqtasimu bidinillah. Tapi bila sebut jambatan, dia balik kepada hakiki. Kerana tidak ada dalil yang nak memalingkan daripada hakiki kepada majaz. Maka balik pada asal bima'nal hakiki, iaitu jambatan yang sungguh. Soalan seterusnya.